Hari ni kita ada tips nak jaga aircon ni, nak jaga dia punya cooling coil ni nak tahan lama. Jangan makan dalam kereta. Ni ada Toyota Cynthia. Toyota Cynthia ni kita tukar dia punya cooling coil. Jadi proses nak tukar cooling coil ni agak rumit lah. Dia kena buka habis dia punya dashboard. Nampak tak? Kesel bocor ada minyak ni cooling coil dia. Sebab apa? Tak boleh makan dalam kereta. Ni lah. Nampak tak? Kaki kan apa dia? Kaki kan apa dia? Ni lipas. Lipas ni di punggung dia tu dia ada macam asid. Kalau lipas banyak duk main dalam kotak cooling coil ni, dia duk main di cooling coil kita ni, lepas tu dia check sikit dia punya asid punggung tu pun boleh menyebabkan kebocoran berlaku. Jadi kena royak lah anak-anak kalau makan dalam kereta tu jangan bertumpah lah. Kalau makan amal-amal lah basuh kereta selalu, kena pergi vacuum lah. Itulah tips untuk hari ni.